Latihan pengukuhan. Soalan nombor 1. Selesaikan persamaan kuadratik 3x braket x tolak 4 sama dengan braket 2 tolak x tambah 5. Tuliskan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Jadi kita kembangkan dulu. 3x tolak 4 2 tolak x tambah 5. So darabkan darab betul-betul. 3x kuasa 2 tolak 12x 2 darab x 2x 2 darab positif 5 tambah 10 negatif x darab x negatif x square positif negatif x 5x. Dan bawa semua ke kiri. 3x square tambah x square tolak 12x tolak 2x tambah 5x tolak 10 sama dengan 0. 4x square hutang 5 hutang 12 hutang 4 hutang 14 tambah ya 5, so dapat hutang 11x. Betul? 11x 14 bukan 9 negatif 14 tolak 5 tambah 5 negatif 9x tolak 10 sama dengan 0. Alright. Sampai sini biasanya bila dia kata tulis jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan, maknanya kita kena selesaikan kuadratik ni menggunakan rumus. Okey, biasanya lah. So rumus adalah negatif b tambah tolak punca b kuasa 2 tolak 4a c per 2a. So a kita 4, b negatif 9, c negatif 10. Masukkan sahaja. So negatif 9 tambah tolak punca bracket jadi negatif 9, tolong buat bracket tolak 4 A4 C negatif 10 perkan dengan 2A. Ok, so lepas tu boleh pecah 2 lah. Pecah 2. Yang pertama negatif positif 9 81 16 160 tambahkan jadi positif dan 81 tambah 160. So jadi ni ambil plus plus punca 241 2 kali 4 8. So yang kedua 9 tolak punca 241 bagi 8. Alright. So awak akan dapat jawapan. Tekan kalkulator. Ingat dia nak 3 tempat perpuluhan. So yang pertama ni akan dapat 3.066. Manakala yang ini x awak akan dapat negatif 0.816. Okay. So itu sahaja.